Apa itu simpanan jangka masa pendek? Boleh terangkan tak? Simpanan jangka masa pendek ialah simpanan dalam bentuk duit yang kita akan gunakan dalam tempoh terdekat kurang daripada 2 tahun. Simpanan ini termasuk dana kecemasan 3 ke 6 bulan gaji, dana untuk target yang kita nak capai kurang daripada 2 tahun dan juga sinking fund. Semua ini kita kategorikan dalam simpanan jangka masa pendek. Tempat terbaik untuk menyimpan ialah di ASB ataupun tabung haji. Kalau tiada ASB ataupun tabung haji, nak letakkan dalam fixed deposit account pun boleh, tak ada masalah. Untuk simpanan jangka masa panjang lebih daripada 2 tahun, emas adalah pilihan yang terbaik kerana purata kenaikan harga emas adalah sekitar 10% setahun secara purata. Untuk tahun 2024 sahaja, harga emas meningkat sekitar 22.9%, manakala dividen ASB hanya sekitar 5.75% sahaja. Even selepas tolak susuk nilai 9% di Public Gold dan juga kadar zakat sebanyak 2.5%, keuntungan emas masih lagi mengatasi dividen ASB untuk tahun 2024 iaitu 11.4%. Dan aset emas fizikal juga sifatnya kalis inflasi dan juga kalis bocor. Dan percayalah, simpan emas lebih mudah berbanding menyimpan duit sebab naluri manusia pada duit untuk dibelanjakan. Semakin banyak duit simpanan kita, semakin bigat kita berfikir cara macam mana nak belanjakan duit tersebut. Berbeza pula dengan emas, semakin bertambah gram simpanan emas kita, semakin rancak kita berfikir cara macam mana nak tambahkan gram emas kita. Nak menabung emas, tak perlukan modal yang besar sebab di Public Gold, RM100 pun dah boleh bermula dengan kaedah akaun emas gap. Berminat nak menabung emas dengan ilmu yang betul bersama Public Gold, boleh isi beg biru di bawah ataupun rujuk pin video saya akan bantu sebaiknya. Dapat sesuatu, boleh follow.